Tunggu saja whistle keramat daripada Muhammad Khairul Naim Muhammad Sa'ad. Itu dia sepak mula oleh pasukan Batu Rangers yang memakai jersey serba putih, dan sebaliknya jersey serba merah iaitu pasukan Madu 3. Ini pemain baru saja masuk, Firdaus mencari rakan, mencari Firdaus juga. Firdaus beri percubaan. Oh, jaringan daripada Madu 3 FC berjaya mengejar jaring. Jaringan yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus Ahmad Sobri. Itu dia kesilapan mudah yang dilakukan oleh pemain Rangers, mengundang padah tanpa disadari. Madu 3 berjaya menghasilkan jaringan, tak kala Rangers yang menyerang tanpa penyudah. Itu dia kesudahan yang cukup tajam yang dilakukan tanpa sedar. Silent killer Firdaus Ahmad Sobri berjaya menumbangkan Baratan Rush, penjaga gawang untuk pasukan Rangers FC. Percubaan jauh, satu half volley, dan terus memberikan mata pasukan Rangers bersamaan dengan jersey mereka. 12 bagi pasukan Rangers. Peluang untuk pasukan Madu 3, betul-betul dapat gawang, dan ada tarikan sepakan penalti pastinya untuk pasukan Madu 3. Ada hadangan, ada tarikan daripada Tinushan Pillay, dan terus memberikan kad kuning untuk beliau. Nampaknya beliau melakukan kesilapan, tidak menjangkakan hantaran tersebut pada awalnya. Dan kesilapan beliau itu dihukum dengan kesilapan satu lagi, careless, dan terus memberikan kad kuning untuk beliau, dan terus sepakan penalti bagi pasukan Madu 3 menambah koleksi jaringan pada hari ini. Irwan Zarif akan mengambil tanggungjawab ini, memikul satu bebanan bagi sepakan penalti untuk pasukan Madu 3. Berhadapan dengan Baratan Rush. Irwan Zarif. Dan itu dia, mudah. Betul-betul di penghujung atas top pin gawang Baratan Rush. Itu dia Irwan Zarif dengan cukup tenang, memiliki keterangan cukup baik dan cukup unggul daripada pemain Madu 3 ini. Itu dia Irwan Zarif melalui sepakan penalti berjaya menghasilkan jaringan untuk Madu 3, menyumbang satu lagi jaringan untuk dua jaringan tanpa balas. Cukup tenang, cukup berkualiti tinggi sepakan penalti itu. Pastinya beliau sangat-sangat berpengalaman untuk mengambil sepakan itu. Timo Terran hantar ke depan. Steven antara lintang mencari tandukan, tidak ada tandukan dilakukan. Dan percubaan jauh. Oh, jaringan dilakukan oleh Anwar Syauqi. Berjaya buat satu rembatan deras. Nampaknya pemain gantian ini berjaya merapatkan jurang jaringan, menumpaskan barisan pertahanan, dan khususnya penjaga gol pasukan Madu 3 Firdaus Abdullah menerusi sepakan deras half volley daripada beliau. Bermula daripada hantaran lintang ini, tandukan tidak menjadi. Dinesh tidak membuat satu percubaan, satu hantaran ke belakang saja, so setback yang cukup menarik dan disudahkan dengan cukup tajam daripada Anwar Syauqi, pemain gantian dari pemain Rangers ini. Terus hantaran. Baik, gerakan ini mencari Steven Darren. Hantar ke tengah, tandukan daripada jaringan. Tidak lain dan tidak bukan, pastinya daripada Ahmad Azri Al-Nafi. Seringkali mencari jaringan dan beliau berjaya menyamakan kedudukan daripada Batu Rangers. Berjaya menyamakan kedudukan ke atas Madu 3. Pemain yang berjaya memukau final PBMK Kedah League 2025, dan kini beliau memukau dengan jaringan
kedua untuk Rangers menyamakan kedudukan ke atas pasukan Madu 3 di Stadium Mini Pendang, Kedah ini. Di bandaran dengan hantaran lintang tersebut, pastinya kepala Azri dicari dan nampaknya pertahanan pun Giri Darren tidak berjaya buat satu challenge atas tandukan tersebut, dan Azri Hanafi berjaya menghasilkan jaringan untuk mereka. Timo Teren dengan kaki kiri mencari Fapus. Dinesh mendapatkan bola tersebut. Teren tidak menjadi pula. Hantar dan tandukan. Oh, jaringan terhasil untuk pasukan Rangers. Jaringan terhasil, tidak ada offside di sana. Oh, apa sudah jadi? Jaringan terhasil untuk pasukan Butterworth Rangers. Satu comeback remontada daripada pasukan Butterworth Rangers. Tak kala ketinggalan 2 jaringan di belakang, dan kini hadir dengan 3 jaringan terus meletakkan mereka di depan. Oh, pemain Madu 3 menyangkakan kedudukan offside, tetapi sayangnya Timo Teren yang mendapatkan sentuhan terakhir itu dan menghasilkan jaringan untuk pasukan Butterworth Rangers. Last minute goal daripada Butterworth Rangers menutup cerita di Stadium Mini Pendang pada hari ini dan terus memberikan kemenangan untuk pasukan Butterworth Rangers. 3 mata untuk Butterworth Rangers, dibawa pulang mengatasi Madu 3. Madu 3 2, Butterworth Rangers 3.